Hai, Assalamualaikum. Mesti ramai yang suka makan pengat pisang kan? Ni pencuci mulut yang sangat simple tapi sedap tak terkata. Sangat sesuai dijadikan minum petang ataupun menu untuk berbuka puasa. Saya buat video ni sebelum bulan puasa tau. Okay, ni jadi juadah buka puasa. Ya Allah, memang sangat sedap kan? Jemput rasa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sedapnya. Kalau ada yang tanya jenis pisang apa yang sesuai nak buat pengat, ni jawapannya, pisang nangka. Sebab rasa dia masam-masam manis tau. Okey, lepas tu saya buat ni tak manis sangat. Nak manis tu datang daripada rasa daripada pisang ni. Saya suka buat kuah macam ni. Okey, tak pekat sangat dan tak cair sangat. Okey, layan je nak hirup. Sedap sangat. Sahabat semua jangan lupa cuba. Jom kita tengok bahan-bahannya. Saya akan guna lebih kurang dalam 10 biji pisang nangka. Seterusnya daun pandan. Ianya akan mewangikan lagi pengat pisang. 6 cawan santan sederhana pekat. Saya guna santan segar. 4 sudu besar sagu putih. Saya cuci dahulu, kemudian saya rendam lebih kurang dalam 15 minit. 2 keping gula nisan Terengganu ataupun boleh juga guna gula Melaka. Saya juga akan guna 3 sudu besar gula merah. Gula nisan dan juga gula merah saya masak terlebih dahulu. Selepas mendidih saya sejukkan, kemudian saya tapis. Ini hasil yang telah ditapis. Waktu masak bubur nanti sekiranya tak cukup manis, bolehlah kita tambah gula putih. Dan yang terakhir setengah sudu kecil garam. Garam ini akan menaikkan rasa lemak santan pada pengat nanti. Jom kita tengok cara-caranya. Mula-mula kupas dahulu kulit pisang. Sekarang saya potong serong pisang ni. Didihkan air di dalam periuk, kemudian masak sagu yang telah direndam tadi. Kita masak sampailah ianya jernih. Sagu ni tinggi karbohidrat, okey, ianya membekalkan tenaga yang cepat dan juga bebas gluten. Sekarang saya masukkan santan ke dalam periuk yang ada sagu tadi. Okey, kita kacau-kacau dahulu. Jangan lupa masukkan daun pandan yang telah disimpul ya. Sekarang dah boleh masukkan air gula nisan ataupun gula Melaka. Masukkan juga setengah sudu kecil garam. Sekarang saya masukkan ke semua pisang yang telah dipotong. Okey, kita kacau-kacau dahulu. Masak pengat ni guna api yang kecil ya. Okey, ini nak elakkan daripada santan tu pecah minyak. Okey, kita kerap kacau juga. Okey, jangan tinggal ya waktu masak ni. Tips penting kat sini, kita masukkan sagu untuk pekatkan kuah. Okey, dan satu lagi ialah kita masukkan bancuhan air tepung jagung. 2 sudu besar tepung jagung saya larutkan dengan sedikit air. Okey, kemudian kita masukkan ke dalam pengat pisang. Sambil tuang air bancuhan tepung jagung, kena kacau nak elakkan daripada ianya bergentil. Tepung jagung ni penting untuk jadikan kuah lebih pekat sedikit dan juga berkrim. Tepung jagung juga berikan tekstur licin dan juga berkilat. Nanti nampak cantik. Dan juga bantu menstabilkan kuah supaya santan kekal sekata dan tak pecah. Okey, kita masak lagi sehingga pisang ni sedikit lembut.
Okay, pastikan guna api yang perlahan ya. Jadi kita masak pengat pisang sehinggalah mendidih. Bila dah mendidih, dah boleh rasa. Okey, sekiranya kurang manis, bolehlah tambah sedikit lagi gula putih. Kalau sahabat suka resepi yang simple tapi sedap macam ni, jangan lupa like, share dan juga subscribe channel saya. Terima kasih.